Okay, selamat datang Kapten ke pengembaraan Minda Cemerlang. Okay, cikgu akan tunjukkan video. Kamu tengoklah. Tun Perak, bendahara terbilang. Tun Perak, bendahara Melaka yang ke-6, dikenali sebagai seorang yang bijak serta mempunyai strategi yang hebat. Kejayaan beliau menghalang serangan Siam ke atas Melaka pada tahun 1445 merupakan sumbangan yang tiada tolok banding. Kebijaksanaan Tun Perak telah menjadikan Melaka sebuah pusat perdagangan antarabangsa yang unggul serta kerajaan yang disegani dan digeruni di rantau Nusantara. Okay, berdasarkan video yang kamu tengok, apa yang kamu dapat tentang video ni? Cerita tentang tugas apa? Tun Perak tu siapa? Tugas dia, Tun Perak tu siapa? Dalam video ni ada disebut. Tun Perak siapa tadi? Siapa dengar? Dia adalah bendahara. Okay, jadi kita apa yang kita nak belajar hari ini adalah tentang tajuk sistem pemerintahan Kesultanan Melayu Melaka. Okay, yang merangkumi ada 4 pembesar lipatan dan salah satunya terdiri daripada bendahara. Okay, jadi objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat, kamu dapat menjelaskan 2 peringkat pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Kedua, murid dapat menyatakan 4 pembesar berempat Kesultanan Melayu Melaka. Dan yang ketiga, murid dapat menjelaskan peranan pembesar berempat Kesultanan Melayu Melaka. Kriteria kejayaan pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran, murid dapat menjawab soalan mengenai sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka dengan menuliskan ayat lengkap dengan tepat berdasarkan kehendak soalan dan markah yang diperuntukkan. Okey. Ini apa yang kita nak belajar pada hari ini. Kamu tengok, okey. Nota ni berkenaan dengan apa? Apa yang kamu nampak? Sistem pembesar 4 lipatan. Okey, jadi tajuk kita nak belajar pada hari ini ialah sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Okey ni. Pentadbiran. Sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka mengamalkan sistem apa? Dia guna sistem pembesar 4 lipatan. Sistem pembesar 4 lipatan. Terdiri dalam tu ada pembesar berempat. Siapa pembesar berempat? Jadi pembesar berempat ialah terdiri daripada Hani, Bendahara, Temenggung, Laksmana dan Penghulu Bendahari. Okey, ini saja pembesar berempat. Okey, boleh? Okey, sebelum tu kita tengok dulu untuk peringkat pentadbiran. Okey, dalam ni ada berapa peringkat? Ada 2. Pertama adalah pusat dan yang kedua peringkat jajahan. Okey. Dekat peringkat pusat ni lah kamu akan tengok adanya siapa? Pembesar berempat. Okey, sekarang kita nak tengok pembesar berempat ada 4. Kamu dah sebut tadi siapa? Bendahara, Penghulu Bendahari, Temenggung dan Laksmana. Okey, apa yang kamu kena tahu
tengok dulu, kalau tugas bendahara, okay, dia adalah penasihat sukan, pemangku sukan, ketua pentadbir dan ketua turus angkatan tentera. Okay, itu tugas pembesar berempat yang pertama. Okay, bendahara. Okay, tugas yang kedua adalah temenggung. Okey, temenggung, kata kunci dia di sini. T. Jadi dia jaga keselamatan kota. Okey, T. Ta. Jadi dia jaga keselamatan kota. Selain itu, temenggung juga merupakan ketua protokol dan ketua polis. Okay. Seterusnya, untuk pembesar berempat yang ketiga ialah laksamana. Okay. Laksamana sini dia punya kata kunci dia. L. Jadi laksamana, tugas dia Panglima Angkatan Laut. Okay, laut. Dia jaga di laut. Laksamana di laut, temenggung di darat. Oh tahu. Jadi laksamana tugas dia adalah Panglima Angkatan Laut. Okey, boleh? Yang kedua, pengawal keselamatan sukan. Okey, dan yang ketiga, laksamana, tugas dia adalah ketua utusan diraja. Okey. Kemudian kita masuk ke pembesar berempat yang keempat, penghulu bendahari. Okey, penghulu bendahari tugasnya adalah menguruskan perbendaharaan. Okay. Dan juga dia adalah ketua urus setiap istana. Okay. Penghulu bendahari dia ada pembantu. Pembantu dia siapa? Bandar. Okay. Tugas Syahbandar adalah cukai di pelabuhan. Okay. Hasil daripada kutipan cukai itu digunakan untuk membina istana dan beli senjata. Okey, kamu dah banyak pembesar berempat. Pembesar berempat ada 4 dah. Syahbandar pembesar berempat ke tidak? Tidak. Dia adalah pembantu kepada pembesar berempat iaitu penghulu bendahari. Okey, kemudian kamu tengok kalau peringkat pusat dia ada kawasan pegangan. Kawasan dia takbir. Okay, dipanggil kawasan pegangan. Okay, di mana wilayah sungai atau pulau. Okay, kalau wilayah sungai atau pulau ditakbir peringkat pusat. Okay, kemudian yang kedua ada peringkat jajahan. Okay, peringkat jajahan. Okay, kamu tengok dia jaga dekat daerah dan kampung. Okay. Kemudian, kamu tengok siapa yang lantik pembesar dekat bahagian jajahan? Sukan dan pembesar berempat. Okay. Okey. Kapten yang lain. Anda perlu melakukan misi pengembaraan dengan menyelesaikan 2 tugasan berkumpulan. Bagi memburu gelaran Kapten Minda Cemerlang. Pengembaraan kamu terdiri daripada 2. Pengembaraan kamu terdiri daripada aktiviti berkumpulan. Kamu perlu melengkapkan aktiviti yang pertama. Kemudian selesai aktiviti yang pertama, kamu akan meneruskan dengan aktiviti yang kedua. Selepas tu barulah kamu dapat gelaran Kapten Minda Cemerlang.
Untuk langkah pertama, okay, board a vessel. Hi, Captain. You may board to your own vessel now. Okay. Please follow the crew list. Make sure you board on the right vessel. Okay. Pelajar boleh bergerak membentuk kumpulan ikut ni. Okey, bergerak mengikut kumpulan. Okay, ketua kumpulan panggil adik kamu. Kumpulan yang dah selesai boleh duduk. Okey, langkah kedua, pengaktifan pas pengembaraan. Perhatian Kapten, anda akan diberikan pas pengembaraan dan anda perlu memakai pas tersebut bagi tujuan pengaktifan. Cikgu panggil ahli kumpulan, kamu nama kumpulan, ketua kumpulan datang ambil. Okey. Red vessel. Okay, green vessel. Yellow vessel. Black vessel dan blue vessel. Okey, kumpulan yang dah dapat sila pakai pasport kamu. Dah. Okey, pakai. Dah. Ketiga ialah titik mula pengembaraan. Okey, perhatian Kapten. Okey, gerbang pengembaraan telah dibuka. Anda kini dibenarkan untuk memulakan pengembaraan bagi memburu gelaran Kapten Minda Cemerlang. Okey, pengembaraan pertama. Okey, murid-murid boleh buka aplikasi Set Quiz. Okey, kamu boleh search. Okey, search dekat Google Set Quiz. Okey. Kemudian kamu tekan enter code to join quizzes. Okey, ini adalah kod kamu. Masukkan kod untuk kamu menjawab soalan. Okey, letak nama kamu adalah nama ahli kumpulan kamu. Letak nama sendiri, letak nama ahli kumpulan kamu. Okey. Dah masuk dah? Okey, masuk dah ye. Ada ye, masuk ye. Ada blue vessel. Dah. Lagi? Yang lain dah? Okay, yellow vessel ada. Okay. Masa menjawab soalan 5 minit. Okay. Okay. Kamu dah masuk semua?
Dah. Cepat, cepat. Masuk dulu. Okay, blue pencil dah, red pencil dah, yellow. Green ada lagi ni? Green mana green? Masuk ni. Dah belum? Hai, awak red pencil. Dah. Cepat. Lagi cikgu mula lain. Dah semua masuk dah. Dah ke belum? Cepat. Dah masuk lagi. Okay, start. Okay, boleh dijawab soalan, kamu jalan. Okay, jawab soalan. Tapi jawab soalan. Okay, contoh soalannya. Okay, contoh. Okay, nanti kamu jawab. Okay, ada soalan nak jawab. Nanti cikgu pantau kamu punya ni. Ada 15 soalan objektif yang perlu kamu jawab. Siapakah yang tugas untuk menguruskan pembendaraan? Penari. Manakah yang menjawab besar di tingkat kerajaan? Menguruskan penari dari Ini masa menjawab kamu. Jawab je dulu. Cikgu tengok. Kita cakap. Mana ni? Dah itu. Manakah ada profesor dia pun akan jawab ada yang akan bertanya. Okay, 3 minit lagi. Salah terusnya. Persoalan yang seterusnya. Okey, 2 minit lagi. Jawab 15 soalan. Kalau salah terusnya. Salah terusnya, biar je. Kamu kena lengkapkan 15 soalan objektif. Okey, tak apa, ada masa lagi. Okey. Dah? Buka tangan ketua buka dah. Okey, yellow dah, blue dah. Okey, green okey dah? Red okey dah? Red okey dah? Okey, 2 minit lagi. Okey. Green dah ke belum? Red dah ke belum? Dah. Okey, kita tunggu green. Green dah berapa soalan lagi? Okey, jawab. Tadi tulis 15 per 15 soalan. Okey, 1 minit lagi. Ini cikgu. Dah. Okey, dah. Siap semua dah. Okey. Flat pressure. Betul 15 per 15. Okey.
Kemudian red vessel 14. Kemudian kita tengok yang bawah. Green 12/15. Okey, kemudian. Okey. Ni saingan sengit. Yellow 15/15. Yang masuk. Okey. Okey. Captain, kamu dah selesai menjawab 15 soalan objektif dan telah selesai pengembaraan 1. Sekarang nak diteruskan kepada pengembaraan yang kedua. Untuk pengembaraan kedua, pergi dekat kamu punya Google Classroom. Okay. Ada sini kan cikgu bagi link kan? Okey, klik link tersebut. Okey, dah. Sekejap cikgu nak tengok siapa yang masuk. Okey. Okey, jawab dulu soalan 1. Okey, tengok soalan 1. Soalan 1 nak apa? Baca dulu dia nak apa? Sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka mempunyai 2 peringkat. Jelaskan. Jadi dia nak 2 peringkat sistem Kesultanan Melayu Melaka. Okey, tulis jawapan kamu. Okey. Cikgu pantau. Okey, cikgu pantau dari sini. Okey, jawab. Tulis. Semua tulis. Tulis dekat ruangan yang cikgu dah sediakan. Tulis. Nanti cikgu semak jawapan. Tulis. Saya kita semak jawapan bersama-sama. Tulis. Okey, siapa jawab? Green, biasa jawab lagi. Green. Tulis jawapan. Boleh. Kalau ruangan tu kecil, kamu kecilkan font dia. Tahu tak nak kecilkan mana? Tahu tak nak kecilkan mana? Tulis. Lagi kita semak. Kamu jawab dulu. Cikgu.
dah siap lagi? Boleh, cikgu bagi satu. Okay, balik kat sini balik. Siap dah lagi? Tulis dulu. Okay, dah belum? Dah ke belum? Tengok jawapan. Okay, yellow vessel dah. Blue, siap lagi? Belum. Dah. Dah. Start. Okay, 5 minit lagi. 3 minit lagi. 11:30. Stop dah. Cikgu semak. Okay. Dah. Siap. Dah. Dah, kita tengok ni. Dah. Okay, yellow dah siap kan? Kan, sebelah mana dah siap lagi? Blue. Tak apalah, kecil besar pun tak apalah. Kamu tak berhenti nak buat tulis kecil besar biar aja. Kecil dah tak? Kecil besar dah. Lagi. Bagi masuk dalam kotak tu. Buat naik atas sikit. Jangan pergi soalan lain dulu. Jawab soalan lain dulu. Satu-satu. Okey dah. Okey, yellow dah. Red dah. Black dah. Green dah. Okey. Yellow vessel. Okey, Mak. Kita nak semak. Okey. Soalan nak 2 peringkat. Tadi 2 peringkat ada apa? Peringkat apa? Pusat dan jajahan. Okey, ada tak? Kita semak sama-sama. Ada tak dekat yellow mempunyai 2 peringkat? Ada pusat. Ada pusat. Ada jajahan. Okey. Okey, betul peringkat pusat. Okey, peringkat pusat tadi dilaksanakan pembesar berempat. Okey, lepas tu okey, peringkat jajahan. Untuk jajahan jaga daerah dan kampung. Okey, betul. Okey, pembesar dilantik. Okey, betul. Tadi kita dah tengok. Dekat jajahan pembesar siapa yang lantik? Pembesar berempat dan sultan. Okey, dapat markah penuh tak ni? Okey. Okey, lepas tu kita tengok pula. Okey, ni atas sikit. Okey. Blue vessel. Okey, jawapannya sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka terbagi kepada 2. Okey, sistem pentadbiran. Okey, betul. Ada pentadbiran pusat. Dilaksanakan pembesar berempat.
terdiri daripada, okey, yang ni dia bagi contoh. Siapa pula pembesar berempat? Okey, ada bendahara, ada penghulu bendahari. Okey, dia bagi dua contoh. Okey, kemudian selain itu peringkat jajahan. Okey, dapat lagi. Okey, pembesar yang dilantik oleh sultan dan pembesar berempat. Okey, betul. Okey, jaga jajahan, jaga dekat daerah dan kampung. Okey, dia dapat markah penuh tak? Dapat 4/4. Okey. Tengok pula red vessel. Kita tengok red vessel pula. Okay. Sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka terdiri daripada dua. Okay. Pentadbiran pusat yang dilaksanakan oleh pembesar berempat. Okay. Terdapat peringkat jajahan, pembesar untuk menguruskan daerah dan kampung. Okay. Red vessel dan jawapan selamat. 4/4 yang dia bagi. Dia ikut markah tu. Tak apa, betul juga 4/4. Kamu jangan gelak, betul dah jawapan selamat. Okey. Lepas tu kita tengok green vessel. Okey, kita hijau lah. Hijau. Okay. Sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Okey, ada dua peringkat sama juga. Pusat, jajahan. Okey, pusat pembesar berempat. Okey, green pun dia bagi contoh juga. Siapa pembesar berempat? Ada bendahara, penghulu bendahari, temenggung, laksamana. Green ni dia hebat sikit. Dia bagi semua contoh 4/4 lagi. Okey. Lepas tu peringkat jajahan pula. Okey. Pembesar ditugaskan daerah dan kampung. Okey, ni pun dapat 4/4. Okey. Lepas tu kita tengok pula black vessel. Black vessel pula. Okay, kita baca jawapan dah. Sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Okay, dua peringkat pentadbiran pusat dilaksanakan oleh pembesar berempat. Okay, contoh dia bagi bendahara dan temenggung. Okay, selain itu peringkat jajahan. Pembesar ditugaskan mentadbir daerah dan kampung. Okay. Okay, tepuk tangan sikit. Jawapan kamu tulis betul. Dapat 4/4. Okay. Boleh je. Bagi lebih dapat 4. Bagi 4 pun dapat 4 juga. Okay. Selesai soalan 1. Okay. Baru bergerak ke soalan 2. Okay. Tengok. Sebelum nak jawab, kita tengok dulu. Soalan 2. Okay, soalan 2. Pentadbiran Kesultanan. Okay, kamu baca. Dia nak apa? Okay, dia cerita tadi. Akan belajar tadi. Ada mengamalkan. Okay, dia bercerita Kesultanan Melayu Melaka. Okay, amalkan sistem pembesar 4 lipatan. Okay, dia nak nyatakan pembesar 4 lipatan. Dia nak suruh ni. Nyatakan pembesar berempat ni. Okay, ada 4. Tulis 4/4. Siapa? Tulis. Okay, sebabkan yang 4 ya. Kita bagi masa sikit ya. Boleh tak? Ada 4 pembesar berempat. 4 sahaja. Satu yang pembesar yang special. Dia ada pembantu. Tulis. Tulis. Nak tengok kamu jawab macam mana. Okey. Okay, 2 minit lagi. Ada masa lagi. Tulis. 4. Tadi kamu belajar. Pembesar. Okey, sambil kamu tulis tu. Dia tanya soalan. Pembesar berempat kan? Pembesar berempat. Okey, ada 4. Okey, dia laksanakan. Dia jaga kat mana pembesar
Dia jaga kawasan mana? Ustaz. Baru je kamu jawab soalan satu tadi. Pembesar berempat di bawah. Ustaz. Dah, sebab kamu jawab. Jawab Ustaz. Okey. Kali semua senang dah. Kamu jawab soalan satu tadi kan? Dah siap ni? 1 minit lagi. 1 minit lagi. Dah siap. Siap lagi tulis. Okey, yellow dah siap. Blue dah siap. Green siap lagi. Green tak siap lagi. Black siap lagi. Black pun siap. Dah? Semua siap? Dah semua siap? Dah? Siap lagi? Semua dah siap? Okey, green tak siap lagi. Tak apa, ada masa lagi. Lagi lagi. Okey, 50 saat lagi masa kamu jawab green question. Jadi semua dah siap? Yellow dah, blue dah, red dah, green dah belum? Dah. Black dah kan? Habis lagi? Green dah. Tak tulis lagi ke dah? Ada lagi besar. 25. Cepat. Jangan tiru jawapan orang. Tentang kamu boleh tengok jawapan orang yang tiru. Buat pula kamu sendiri. Okey, bincang. Okey. 4, 3, 2, 1. Okey, kita tengok. Soalan 2. Okey, dia tanya, nyatakan pembesar berempat. Empat tu sahaja yang kamu belajar tadi, ada 4. Okey, pembesar berempat terdiri daripada, okey, jangan edit dah. Sibuk ni. Bendahara. Cuba kamu tengok penghulu bendari. Bendari kah bendahari? Bendahari. Okey. Temenggung dan laksamana. Okay, jadi kumpulan ni dapat berapa yellow? 3. Okay, jadi sama juga. Kalau kamu nak jawab berhati-hati. Kalau dia punya pangkat dia. Kalau dia bendahari, tulis bendahari. Tak boleh tulis penghulu bendahara. Salah. Dia kena betul. Okay. Kita tengok. Okay. Blue pula. Okay. Pembesar berempat terdiri daripada bendahara, penghulu bendahari. Okay. Selain itu, temenggung dan laksamana. Okay. Ni okay. Okay. Kemudian, kita tengok pula. Okay. Red vessel. Okay. Pembesar berempat terdiri daripada bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksamana. Okey, penghulu bendahari melantik Syah Bandar sebagai pembantunya. Okey. Jadi hak ni dia cerita sekali. Dia bagi jawapan ekstra. Abang Gena dia tulis siapa pembantu kepada penghulu bendahari. Okey, dia dapat markah berapa? 4. Okey. Lepas tu, kita tengok pula green vessel. Okey, green. Jawapan dia adalah sistem pembesar berempat. 4 lipatan terdiri daripada bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan laksamana. Okey. Ni pun sama. Okey. Black vessel. Pembesar berempat terdiri daripada sama je. Bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan okey. Dah selesai soalan yang kedua. Okey, kamu nak tengok soalan. Okey, sekarang pergi soalan yang ketiga. Okey, soalan yang ketiga. Okey. Soalan nak apa? Soalan
tiga nak apa? Dia nak apa? Kamu baca. Peranan siapa? Okey, dia nak. Okey, peranan pembesar berempat. Okey, peranan pembesar berempat. Okey, tadi kamu dah cerita. Siapa pembesar berempat? Ayah ni nak cerita. Apa kerja yang dia buat? Okey, tulis. Okey, yang ni soalan. Tengok berapa markah soalan ni? 8. Jadi setiap pembesar tu kamu kena cerita dia punya peranan dia. Okey, tulis. Okey, sebab dia soalan yang panjang, cikgu bagi masa 10 minit. Okey, tulis. Tadi tulis. Mana? Lu ah. Okey, tengok. Siapa tu? Kita nak tengok siapa siapa. Siapa yang bikin kita? Tulis. Nak tengok 8 markah. Tulis. Okey. Oh, tak nampak lah. Kesian dekat black vessel. Tengok tu ada tulis bawah. Okey. Nampak. Okey, selalu kamu duk tengok gallery walk, kamu jalan, tengok kawan-kawan kan. Hari kamu tengok gallery walk secara banyak. Kamu tengok secara kawan-kawan yang duduk. Jangan tiru mereka, jawab. Okey. Ada soalan? Ada masalah nak type? Banyak. Tak apa, masa menjawab ada lagi 8 minit lagi. Tulis. Ini semua dapat markah tengok kan? Soalan tu kan? Boleh lah. Jawab. Ada masalah yang kamu panggil cikgu nak? Kalau tak boleh kan? Buat kerja bersama-sama. Saya akan mudah kamu.
Lepas tu tadi soalan 2, yellow je tak dapat. Semua kena tiga lah kan? Sudah 2 orang kan? Okey dah, 5 minit lagi nak jawab soalan. Okey, 5 minit lagi. Okey, kamu nak jawab 5 minit lagi. Dah. Okey, 5 minit lagi. 5 minit. Okay, jangan tiru tugas lainnya lah. Jangan sini tau. Hai. Yellow dah siap ah. Belum. Okay. Okay, 3 minit lagi kakak untuk menjawab. 3 minit lagi. 3 minit lagi pasal menjawab. 3 minit lagi. Hai. Jawab. Boleh tak? Siapkan dulu. Red dah, siap. Okay. Okay, 2 minit lagi dah. 2 minit lagi kamu nak jawab. Please sekali jangan. Okey, 1 minit lagi untuk kamu selesaikan menjawab soalan yang terakhir. Bagi kamu nak buru gelaran Kapten Minda Cemerlang. Ini soalan yang terakhir. Okey. Soalan yang terakhir. Okey, berbaki lagi 1 minit. Okey. Bolehlah nak edit apa orang. 1 minit. Nak tengok
balik jawapan, ejaan. Check balik, betul ke tak? Lagi jadi macam tadi. Penghulu. Tak apalah jawablah, jadi takut. Ada lagi 1 minit lagi. 1 minit lagi. Habis 1 minit. Stop. 1 minit lagi. Jadi kamu boleh buat tugasan nak edit ke, nak baca balik ke, macam. Siapa yang tak siap lagi? Ada lagi? Okey, counting. Lagi habis masa stop. Hai. Okey. Jam le. Okey. Lagi. Bila semua? Dah. Ada lagi masa nak edit, ada lagi masa nak tengok, boleh. 9, 7, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, kita semak. Saya bagi besar sikit. Okay. Okey, tengok dulu yellow vessel. Okey. Peranan pembesar berempat, bagi memastikan kegemilangan sistem pentadbiran kesultanan. Jangan tulis dah. Jangan tulis. Okey. Bendahara. Okey, yang pertama bendahara. Okey, bendahara tugas dia apa? Ketua pentadbir dan juga pemangku sultan. Okey, dia bagi semua. Ketua Turus Angkatan Tentera. Okey, seterusnya penghulu bendahari. Okey, perbendaharaan. Okey, dia dibantu oleh Syah Bandar. Okey, lepas tu dia bagi tahu lagi. Syah Bandar tugas dia apa? Mengutip syariat. Okey, selain itu, Temenggung. Okey, menjaga. Okey, T, kota. Seterusnya, Laksamana. L, laut. Okey, berapa markah dapat? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 8 markah. Okey, terima kasih. Okey. Kita tengok pula green. Kita turun bawah ni, betul lah. Okey, green. Kamu nampak? Okey, green. Peranan pembesar berempat ialah bendahara, tugas penting, ketua pentadbir. Selain itu, ada jawapan selamat. Satu-satu dia bagi. Jawapan selamat. Bendahara, tugas dia apa? Dia bagi satu. Ketua pentadbir, peranan dia. Dia perlu bendahari mengurus perbendaharaan. Seterusnya Laksamana Panglima Laut. Keselamatan Kota Melaka. Okey. Saya nak tanya. Soalan ditanya tentang peranan siapa? Pembesar berempat ada ke di pusat kampung? Siapa yang jaga kampung? Kampung peringkat jajahan. Pembesar berempat di peringkat pusat. Okey. Jadi kamu dapat 1, 2. Dia bagi tahu. Tak semana tadi. Okey, 7. Okey. Tengok pula. Okey. Ingat dah tadi kamu belajar. Ni soalan ni nak pembesar berempat. Pembesar berempat di peringkat pusat. Bukannya jajahan. Okey, kalau jajahan baru ada jawapan, kamu baru tulis tentang kampung. Okey, boleh? Okey, kita pergi tengok black pula. Okey. Mana black? Okey, sana. Peranan pembesar berempat bagi memastikan kegemilangan sistem pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka ialah bendahara,
pun jawapan selamat lah. Bendahara, pemangku sultan. Okey, seterusnya penghulu bendahari. Okey, perbendaharaan. Oh, dia jawapan selamat dia bagi. Selain itu, Temenggung, okey, T, kota. Okey, di samping itu, Laksamana, L, laut. Okey, dia dapat berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey. Okey, Donja sebut baik nama. Dia tulis je. Selamat. Ini markah dia? 8. Boleh juga tulis macam ni kalau kamu nak jawab Pak Isa. Jawapan yang selamat. Dapat juga markah. Sebab menepati kehendak soalan. Okey. Kita pergi tengok. Okey. Red vessel. Okey, mana red? Mana red? Okey, red. Okey, pembesar berempat mempunyai peranan masing-masing. Pertama, okey, bendahara adalah ketua turus angkatan tentera dan ketua pentadbir serta pemangku dan penasihat sultan. Ni dia tamak semua dah tulis. Betul, dia tamak semua dah tulis. Okey, lepas tu kedua, penghulu bendahari dilantik untuk perbendaharaan. Penghulu bendahari juga melantik syah bandar. Membantu cukai pelabuhan. Ni pun sama, dia cerita dalam ini. Soalan tanya peranan yang 4 tu. Dia bagi huraian. Bukan salah, boleh. Lepas tu ketiga, Temenggung dilantik T. Kota ada polis. Keempat, Laksamana. Panglima Angkatan Laut. Semua dia gugur. Berapa yang dapat? 8/8. Dia ada berapa tik? Nampak? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dia tamak semua dah tulis. Tapi tak apa, jawapan betul. Okay. Okay, kita tengok soalan. Okay, kumpulan yang last sekali. Blue vessel. Mana blue? Okay, blue. Peranan pembesar berempat yang pertama ialah bendahara, iaitu ketua pentadbir dan pemangku sultan. Hak ni pun dia selamat. Dia bagi 2. Selain itu, Temenggung, T, kota. Dia jaga keselamatan kota dan ketua polis. Tengok, tadi dia bagi 2. Dia bagi 2, dia bajet. 8 markah dia bajet. 2. Okey. Lepas tu, seterusnya Laksamana bertindak sebagai laut. Melaka ketua utusan diraja. Seterusnya penghulu bendahari menguruskan perbendaharaan secara dia bagi tahu. Ni pun sama. Syah bandar buat apa? Digunakan untuk ni dia cerita. Atas dia selamat, bawah dia masuk huraian banyak. Tapi betul juga. Dia menjawab soalan. Dia bagi huraian kepada fakta kepada apa? Penghulu bendahari. Sebab penghulu bendahari kenapa? Penghulu bendahari. Penghulu bendahari dia special. Dia je ada pembantu. Pembantu dia siapa? Syah bandar. Dapat berapa markah ni? 8/8. Mana tangku dia? Mana? Oh, Syah. Tak apa, baca Syah bandar juga. Tadi kamu tengok. Tadi penghulu bendahari dan penghulu bendari. Dekat ke jauh? Ada ni kamu baca Syah bandar ke? Bukan. Syah bandar juga kan? Syah juga. Sama lah.
Bunyi dia sama. Betul. Okey. Cikgu pun tak perasan sebab cikgu baca sama. Syah Bandar. Oh, kamu hebat lah. Kamu sibuk sampai sekecil-kecil je. Okey, jadi green lesson. Okey, boleh tak cikgu nak bagi bintang kat sini? Boleh kat slang je. Boleh, laju je boleh tak bagi bintang korang ha? Okey. Okey, jadi kamu dah selesai 1 dan 2. Okey, pengembaraan 1 dah selesai. Jawab 15 soalan objektif. Pengembaraan 2 dah selesai. Kamu jawab 3 soalan subjektif. 2 struktur dan 1. Hebat kamu. Ada soalan hebat dalam ni. Okey. Pelabuhan kejayaan. Tahniah Kapten. Anda berjaya melakukan pengembaraan dengan baik dan selamat tiba di Pelabuhan Kejayaan. Okey. Tahniah kepada semua. Anda tinggi bergelar Kapten Minda Cemerlang. Okey. Nah, cikgu nak tambah bintang kat situ. Kita boleh tengok siapa yang sebelah mana yang bergelar Kapten Minda Cemerlang. Tak boleh lah, bukan markah ikut tu je. Okey, Syed. Sikit sini. Bukan jatuh, hal tu cikgu buat. Contoh, tak ada bintang bulan siapa tu nak? Alah, tulang dulu. Mana reward check kamu tak cantik sikit. Yang dia lah. Okey. Siapa yang? Black. Okey, black. Tak jatuh memang macam tu. Okey. Jadi, sebelum cikgu nak bagi hadiah kepada sebelah mana yang menang? Black. Okey. Bagi ketepukan sikit. Tepuk untuk diri sendiri. Dah selesai lah. Cikgu nak tanya. Apa yang kamu belajar hari ni? Siapa nak jawab angkat tangan? Nak tanya soalan pun semua di sini. Siapa nak menjawab? Siapa nak angkat tangan? Apa yang kamu belajar hari ni? Belajar tentang, tajuk kita apa tajuk? Sistem pentadbiran. Okey. Lepas tu apa yang kamu dapat? Tak mahu dapat lah. Angkat tangan lah. Angkat baru jawab. Angkat tu baru jawab. Okey. Belajar tentang peranan pembesar 4 Jabatan. Okey. Lagi apa yang kamu belajar hari ni? Lain-lain lah. Tak mahu belum dah. Tengok belah sini dah. Okey, biasa lain tak? Cepatlah. Belum dia belajar. Lain tak belajar? Cepat. Green. Apa yang kamu belajar? Siapa yang tak tahu wakil? Tahu belajar? Apa yang
Okey. Okey, Rik pula. Apa yang kamu dapat hari ni? Belajar tentang apa? Okay, cepat. Apa yang kamu dapat? Cepat, Rik. Yang kanan cepat. Wakil. Dapat apa? Belajar apa ni? Cepatlah. Kan tak belajar apa-apa dari tadi. Belajar tentang apa? Pentadbiran ada apa? Bendahara. Okey, boleh daripada bendahara kan? Okey, yellow vessel. Kamu belajar tentang apa ni? Belajar apa? Apa yang kamu belajar? Apa yang kamu dapat? 10 bendahara. Okey. 10 bendahara buat apa? Berbendahara. Okey. Okey, black vessel. Apa yang kamu dapat hari ni? Apa? Okey, apa yang kamu dapat? Cepatlah. Boleh jawablah. Black je. Okeylah. Okey, black. Cepat. Dapat apa? Kau belajar apa? Okey, kawan kamu dah sebut pembesar berempat. Dia sebut pembesar berempat dah. Dia sebut dah sampai pembesar berempat. Apa yang kamu dapat? Cepat. Belajar tentang apa? Syahbana? Okey, tu bantu lah semana. Okey, Syahbana pembesar berempat ke tak? Okey. Okey, jadi apa yang kamu belajar hari ini tentang tajuk 1.3 Sistem Pentadbiran Kesultanan Melayu Melaka. Di dalam sistem pentadbiran, okey, kamu belajar 2 peringkat. Apa dia? Pusat dan jajahan. Okey, pusat ada siapa? Pembesar berempat. Okey, siapa pembesar berempat? Okey, bendahara, penghulu bendahari, temenggung dan mahkamah. Okey, lepas tu peringkat, okey, pembesar dan peringkat jajahan. Okey, boleh? Okey, last kali, okey, cikgu nak jemput kumpulan black vessel. Sebab kamu adalah vessel kita semenang medali kita. Semua ni kumpulan. Okey. Cikgu nak ambil gambar kamu Pak. Okey, tanya semua sebab aktif dalam sesi pembelajaran kita pada hari ini. Okey, itu saja daripada